ayam bakar madu, ayam percik. Nanti kita Ayam beli. bakar dah tu. Ini ayam golek. Oh, lama nampak menarik tu. Bismillahirrahman. Masya Satu Allah, ekor, nikmat setengah ekor duniawi RM15. ni. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Persewi Dinti Putri. Bazar Ramadan telah tiba dan hari ini waktunya kita untuk mereaction bazar Ramadan yang ada di Malaysia. Karena saking banyaknya bazar Ramadan yang ada di Malaysia, kita pilih aja nih. Nah, aku pilih aja untuk mereaction dari channel abang kita, Abang Food Fendi. Di mana ini salah satu bazar yang pernah aku kunjungi tahun lalu. Kita akan melihat seberapa riuhnya bazar Ramadan yang ada di Putrajaya dan apakah ada kuih tepung pelita. Nanti kita lihat video sama-sama seperti apa dan semoga video ini bisa menjadi sebuah inspirasi dan bisa teman-teman beli nanti gitu, supaya tidak lapar mata, supaya tidak kalap dan tidak mubazir gitu ya. Berhubung kita bicara tentang bazar Ramadan ini, apa sih menu buka puasa favorit teman-teman ketika lagi jalan-jalan atau ke bazar Ramadan gitu? Pasti ada nih, harus ada di meja makan. Misalnya harus selalu ada murtabak. Boleh komen aja di bawah menu favorit teman-teman ketika datang ke bazar Ramadan ya. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @persewi_dinti_putri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Assalamualaikum, apa khabar semua? Waalaikumsalam. Selamat berpuasa. Dan inilah dia jalan-jalan bazar 2026 dan kita bermula dengan bazar Ramadan Pesin 3 Putrajaya sebelah Masjid Besi. Jom kita jalan-jalan kat sini, kita tengok apa yang menarik yang boleh kita beli. Dan kita ada hadiah juga untuk orang kat sini. Baiklah. Okey, jalan-jalan kita dah jumpa dah orang tua kita nak interview. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama? Saya Akmal. Akmal. Menjaga kat sini ke apa? Tak, saya datang je sebab rumah saya dekat sini. Oh, target nak cari apa ni? Target saya nak cari mak saya. Mak saya ada nak air tepikai. Air tepikai. Tepikai. So lihat satu jap ah. Hak satu jam ah. Weh, ayat tepikai kat sini sedap. Baik, insya-Allah. Kita bagi hadiah Ini dari Hafiz. Nanti balik masak nasi letak minyak ni. Oh, okey baik. Okey. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Okey, selamat berbuka puasa juga. Okey, baik. Jom kita jalan-jalan lagi. Itu Terima kasih, dia. Pak. Sama-sama. Dia teringin ayat tepikai. Tapi ini nggak terlalu sesak ya guys. Tepikai yang Mungkin satu jam tu. belum Okey. terlalu kita nak beritahu ramai sikit, gitu ya di jam ini. Kali ni kita datang bazar, kita bawa beg sendiri. Kita bawa beg sendiri, kita tak bawa beg plastik. Makin ke sini sebab apa? makin Kita nak, sesak ternyata. Kempen Makin ramai. sedikit. Jangan orang kata buang sampah banyak-banyak bulan puasa ni lebih kurang 4,000 tan. Orang kata sampah memang banyak. Dan bawa beg sendiri ni jimat sikitlah penggunaan plastik. Betul, setuju. Baik, kita nak tengok apa yang ada dekat sini. Kalau aku sih pengen cari murtabak ya guys. Dia ni famous ni. Murtabak dan kuih pelita. Ya Allah, sedap itu tepung pelita. Assalamualaikum. Salam. Berani bang? Ya, berani ya. Ada berapa jenis lauk ni? Kita ada 3 jenis lauk. 3 jenis lauk. Kayak orang Kelantan ya. kambing, ayam. Daging kambing, ayam. Ni kambing. Ini kambing. Bermula dari berapa ringgit tu? Bermula daripada RM12, RM14, RM18. RM12, RM14, RM18. RM18. Okey, baik. Selamat menjaga. Okey. Itu dia. Berani kukus power. Batu pahat. Batu pahat. Power. Baik. Masuk YouTube, besok keluar besok. Ya, betul, insya-Allah. Okey, kita jalan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, Cik? Khabar baik. Sihat, dari mana ni? Saya dari Muar. Dari Muar, jauhnya datang bazar. Muar. Tak ada Saja. Kat Johor kan, Muar. apa jalan-jalan. Jalan-jalan. Target saya apa ini ni? Maknanya. Nak cari tengoklah apa yang Ada. berkenan. Apa yang berkenan? Okey, kita bagi hadiah sikit. Ni minyak masak dari Hafiz. Nanti balik masak nasi, letak 1 pack. Kita bagi 2 pack. Terima kasih. Okey, baik. Sama-sama. Itu dia, manisan pun ada di situ. Tak boleh tahan tengok. Sebab kali ni kita datang bazar, kita nak berjimat cermat. Modal kita pun tak banyak sebab kita datang ramai. Waalaikumsalam. Sebab kita modal kita tak banyak, kita nak agihkan seorang-seorang sikit. Siapa cepat dia dapat. Dan saya pun dah masak dah kat rumah. Sambil-sambil
Tapi memang loh, kalau kita ke bazar Ramadan ini semuanya rasanya pengen dibeli gitu. Nah, udah terbeli kan yang dimau, tapi kadang nggak habis juga gitu. Beli secukupnya aja gitu supaya nggak mubazir gitu loh. Ini ada suasana di Bazar Ramadan Pesin 3 Putrajaya. Memang pack, memang pack. Ada berapa Berjalan-jalan tu, ini kita ya? nak tengok Gerai ini ya. suasana-suasana, nanti baru kita tengok lauk-lauk ataupun makanan yang menarik. Kita singgah lah sikit. Ayam bakar madu, ayam percik. Nanti kita Ayam beli. bakar dah tu. Ini ayam golek. Oh, lama. Nampak menarik. Bismillahirrahman. Masya Satu Allah, ekor, nikmat setengah ekor duniawi RM15. ni. Setengah ekor RM15. Itu ni peniaga dia ni. Sedap, TV sikit boleh bang? Assalamualaikum. Salam bang. Nama siapa tuan? Nama saya Rashid bang. Ni tahun ke berapa menjaga pasar? Yang dekat sini punya tahun ni baru bang. Tahun ni yang besar. Kalau sebelum ni? Ayam golek. Sebelum ni 14 dengan 16. Presin 14 16 dengan presin 14. Okey. Baik. Sebabnya orang nampak tu banyak orang seekor tu. Sekor. Seekor berlambak. Padu. Seekor dah menggudu. Dia makan buat sahur. Padu, Kita weh. jalan lagi jom. Dia Ustaz pesan kat saya, jangan parking lama-lama sangat dekat makan. Tapi tak boleh, kita tengok makanan yang menarik, kita promote lah kan. Betul. Sambil-sambil kita jalan-jalan, sambil-sambil kita bagi hadiah juga untuk pengunjung-pengunjung kita di Bazar Ramadan ni, insyaAllah. Ni kawah hunter, itu dia. Yang golek setengah ekor RM15. Inilah orang kata Putrajaya. Singgah bang, ada yang boleh daging ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satai. Style lah cara jual sate dia. Semua sate ada bang. Anak on the way. Arnab on the way. Oh, banyaknya. Arnab? Apa jenis ni? Itik pun ada bang. Itik Mak pun itik ada. ada. Perut babat ada, perut suka musu pun ada. Oh. Sate Wow, tulang lengkap pun ada. ini. Kalau boleh rasa bang, saya dah bagi rasa dah bang. No. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Itu dia. Macam-macam jenis sate ada. Boleh bang, jemput singgah. Tu sate pun sepak. Yang tu paru. Yang ni paru. Yang bawah tu limpa. Bawah Limbu, mak. Perut tuala, perut kus, Oh, mak. kambing. Wow, sedap kayaknya. Nampak. Dia jual macam-macam jenis sate. Baik, terima kasih. Kalau boleh rasa dah bagi dah kan? Tidak boleh abang. Dia ajak berbuka kat sini. Okey, jom kita ke sana pula. Alright. Ini dia. Wah, ini dia. Kita nak bagi tahu Merah merona dekat sini menggoda. lah, Ya lubuk cair Allah. air tembikai. Nampak tu jus air Air. tembikai. Piau. Merah. Oh, lama tak boleh tahan. Sekali dia bancuh. Sekali dia mesti 5 balang ni. Nampak tu. Piau. Is merah banget menyala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Kat sana, kamera kat sana. Nama siapa tuan? Muhammad Atib Dari mana ni? daripada Puchong. Daripada Puchong. Jauh datang bazar Puchong. Ramadan. Saja jalan sini. Saya dari sini. Ni dah beli apa dah ni? Oi, banyaknya. Seorang makan ke ni? Beli dekat family. Beli dekat family. Okey, baik. Kita bagi hadiah sikit. Minyak dari habis. Nanti boleh guna untuk masak nasi, okey? Okey baik. Okey, InsyaAllah, terima kasih. sama-sama. Tu ayak tembikai dia tu. Wih, ya Allah. Sangat Alah, menggoda dia. ya. Ni macam ni berapa banyak bang? 1 jam. 1 jam 10 ringgit ya? RM10. Ni tahun yang keberapa dah menjaga bazar Ramadan? Tahun keempat. Tahun Oh. keempat jual ayak tembikai ya? Jual tembikai ya. Memang segar. Segar. Ori. Belakang tu Ori. kat dia mesin. Yes. Proses belakang. Cantik bang. Terima kasih. Okey. Saja ni bazar Ramadan banyak. Dan satu lagi kita nak wawarkan, kalau datang bazar Ramadan bawa beg guna semula supaya kita tak bawa plastik yang banyak hemat, tu. iya, Ingat, hemat plastik. Kita kecau dia ambil gambar tak? Kita kecau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ni bang? Daripada cerah. Jauh meh sini. Ceras. Di mana tu ceras? Saya ronda-ronda tengok pertandingan yang paling besar ni. Kita. Ambil gambar tak? Tak apa, kita ambil dan nanti boleh snap dekat Ya. video kita. Esok dah keluar video ni. Alamak cepat lah. Ni target cari apa ni? Cari murtabak, Aha. cari nasi berani, ikan bakar. Go Uish. clear. Clear. Ah. Komplit dah tu. Jangan membazir sangat. Okey. Apa sih? Ni dia minyak masak dah habis, nanti boleh guna untuk masak nasi. Oh, thank you. Nak kuih gunanya ni. Thank you. Baik, Jumpa lagi. Right, good luck. Bye.
Nampak? Dari Ceras Mat. Jauh-jauh sampai Kalau kalian favoritnya bazar Ramadan yang ada di First mana? day weh? memang meriah lah. Komen ya? Macam-macam ada. Boleh katakan kedai-kedai kat sini semua dah buka dah. Gerai-gerai punya kali semua dah buka dah. Kalau pergi bazar lain mungkin ada yang buka, ada yang tak buka. Nampak ada juga bubur nasi yang viral di Putrajaya lah. Nampak dah. Bubur nasi viral Mari Putrajaya. kita masuk sikit kita tengok. Sambal lah, Bubur nasi sambal lah, dia. balas sambal lah, aduh. Assalamualaikum. Sangat menggiurkan ya. Boleh isi tak? Malu pula Tak nak ke? kakaknya. Nampak dia jual bubur nasi banyak topping Ni semua topping dah ni. Ada pegagar, ada Wow. bawang putih, ada peria. Nampak bau naik, paru goreng crispy. Lama. Wih, sedap kayaknya weh. Tak tahu Tak boleh warnanya. tahan tu. Sedap-sedap tu. Telur Ya sarang, Allah. pandai dia buat. Dan juga Telur ada sarang. ketupat palas juga. Sangheo. Okey baik, terima kasih. Ketupat Jauh lagi jagung. perjalanan kita. Rasa Sangat mencabar ya mas. Masa jalan macam 15 minit ke 20 minit dah. Ni. Tu dia. Dia Ini menyaga aku apa? belum nampak nih kue pelita nih guys. Dia menyaga nasi ayam. Ni dah habis ke apa? Buat putu bambu. Putu ni. Pak Yus putu. Settle. Putu bambu. Habis. No. Tak ada pukul 6 lagi. 4. Oh berarti putu bambu, Tapi tak apa, depan tu ada juga putu piring. putu Kita nak- bambu, putu piring tuh juga ini ya banyak banget peminatnya gitu saat bulan puasa gitu ya. Jujur aku belum pernah cobain putu piring dari Malaysia guys. Nanti kita cobain di bazar Ramadan ya. Nak beritahu yang dekat Bazar Ramadan Putrajaya ni, kuih-kuih yang zaman-zaman dulu banyak ada kat sini. Dan target saya sebenarnya nak cari kuih ketayak. Kalau ada. Ketayak. Nak saya pesan lah. Dia cakap kalau main Bazar Ramadan cari dia tu. Baik, kita ada juga makcik Yah, ikan patin tempoyak boh. Wih, Allah. patin tempoyak. Assalamualaikum. Nama siapa puan? Hawiza. Oh, weh wanginya. Allah tak boleh bau. Temelung ya? Temelungnya. Oh dari Temerloh Fresh Pahang, masak kat sini jauhnya. ni. Bermula dari harga berapa ringgit ni? RM20. RM20. Sama. Badan, ekor, kepala sama. Banyak tuh. Oh, itu dia. Ni masuk dalam kuali ni, masuk dalam payuk ni Bekasnya tengok ni. tuh besar juga tuh. Bau dia tak boleh Ish, tahan. Masya Allah. Ya Allah Bau. nikmat tuh. Ikan baru jatuh dalam tu. Telan air tu, telan. Telan air liur. Okey. Sama puasa. Cuba dah pelita. Ni pelita bakar tak ni dah. Pelita itu dia, my favorite. My Lawak tu favorite. tiap-tiap tu orang Pelita. guna kan. Okey? Apa dah ni? Alhamdulillah. Terima kasih. Berapa hari boleh tahan? 3-4 hari boleh tahan. Boleh Itu. cantik. Nampak kita dah masuk beg. Kita tak bawa plastik. Kita bawa beg untuk tebus atau guna semula. Itu dia. Ya saya. Waalaikumsalam. Tu dia ayak jagung. Rasa macam main sa'i kat sini tu. Dia rasa dia feel dia lain kan. Best lah. Buat adik kita pun. Tengok tu, lautan manusia. Maranyut. Tak kusangka lah first day memang dah ramai dah Netizen orang oi. di Bazar Ramadan Putrajaya ni. Dan aneka jualan banyak ni macam-macam ni. Kita tengok tepung pelita. Memang nak tepung pelita. Dia makanan wajib bulan Ramadan adalah tepung pelita, murtabak dan Betul. roti john. Mari kita tengok. Itu dia. Ni nir. 3 menu tepung tu ya. pelita. Bau memang lah. Selalu kita nak tepung pelita payah jangan ni nir. Tepung pelita nir. Itu dia guys. Tepung pelita. Nak. Dan sekali pasti nak lagi tengok. RM5 5 pieces. Dua bang. Assalamualaikum. Ini Nama siapa sedap. tuan? Tepung pelita nama. weh. Nama Badrul. Badrul. Nir tepung pelita. Buat sendiri ke apa? Tak. Ambil orang juga lah. Okey. Nak dua. Ya. 2 pack. Dia tukar duit siap-siap. Sebab orang kata kita duk keluar duit 50-50, kita keluar duit 10-20 nak. Okey, jadi bawa duit ni Abang bagi ya. satu plastik je bang. Bulan tu. Ni Apa asin-asin. duit-duit kecil gitu guys.
Supaya senang. Nanti saya punya apa ni, editor dengan videographer dah lepas rasa bagi feedback yang kita nak putar dekat Bazar Ramadan next. Ya bang. Dari mana? Terima kasih banyak. Kita jalan ni, bang. Bang, dapat ada pelita? Pelita, tepung pelita. Okey. Dia ada murtabak kat sini, memang famous murtabak ni. Nampak orang batuk ramai mana tu. Memang ramai. Sampai ke sana, Muslim murtabak. Nampak murtabak Muslim. Muslim murtabak ni memang famous lah. Bubur pedas Sarawak. Dekat Semenanjung dia ada bubur lambuk. Sini bubur pedas. Boleh saya tengok rupa bubur pedas? Oh situ. Ambil satu jap nak tengok. Nak tunjuk dekat orang. Bubur pedas. Ini dia rupa bubur pedas ini dia rupa bubur pedas dari Sarawak. Oh. Kan selalu kan? Bubur pedas. Selalu orang sini makan bubur lambuk, sana makan bubur pedas kan? Bubur pedas. Kayak bubur lambuk dia. Tapi ni Nampak warnanya dia lebih oranye lain tu. sikit lah. Kita pernah masak dulu sebelum ni. Untuk masa tu geng-geng bubur lambuk juga. Okey baik, terima kasih. Terima kasih. Saja nak bagi tahu orang ramai. Kat sini ada jual bubur pedas. Siapa nak rasa bubur pedas boleh datang dekat Bazar Ramadan sini. Itu dia. Bubur pedas Sarawak. Kita jalan lagi. Kita tengok apa lagi ada kat sini. Alamak. Nasi Yang tu ayam kalau madu. tengok poket Dan? boleh koyak. Kalau tengok boleh pitam. Kalau beli poket boleh koyak. Betul. Nasi daging utara. Tahu sampah macam orang minum-minum bubur dalam tu ya. Itu dia nasi goreng kambing Putrajaya. Mai tengok udang dia tu. Yang ketam dia tu. Assalamualaikum. Ketam weh. Banyak bang. Berapa kilo tu? Masya Ni dalam anggaran berapa Aiman tadi mana kita buat ni? Dalam 2 beg 20 kilo lah. 20 kilo. Ya, betul. Oh. Ih. Alamak. Hang tengok sendiri nasi goreng dah tu. Wow. Sedap nampaknya. Nasinya Cina kayak duk perah goreng, gitu makan ya. dengan lauk-lauk macam ni lah nasi goreng dia. Kicap-kicap sikit ni. Lebih warna gelap nasi gorengnya itu. Wais. Oh, nampak tu. Ya Allah ya Rahman. Ada udang. Mohon maaf ya ini teman-teman. Uploadnya nanti jam 3 petang gitu ya. Mohon maaf ya. Nak dia tak? Nak dia? Saya bagi hadiah. Nak hadiah. Nama siapa nama? Nama siapa nama? Saya Fatin. Datang dari mana ni? Fatin. Dari Persis 9. Persis 9. Persis 9 tak ada bazar? Tak tahu lagi ya. Okey ni hadiah sikit. Datang dah dapat apa ni? Ni. Aku. Kuih ako. Kuih Okey, ako. baik, Ih, baik. sedap Steady, juga steady, tu steady. kuih Baik, ako. baik. Tak boleh lama-lama. Kuih ako. Tak boleh orang dulu kata ni bulan puasa. Kan? Faham-faham je lah. Ada roti john juga. Roti john yang crispy. Dah target kita nak cari kuih ketayap. Kalau kita jumpa lah. Tak jumpa, tak apalah. Mungkin next punya next punya bazar kita cari. Weh ni. Tengok ni. Dia tulis apa? Maaf. Tepung pelita habis. Siap letak tu jangan tanya. Rasanya dia boleh balik dah Tepung kot. pelita Dia tak boleh duduk istimewa. kat situ kan. Berarti ini yang paling ini ya Habis. yang laku Nasib baik kita cepat. beli dekat Nir. Kalau kita ambil sini tadi, patah balik dekat Nir. Tepung Dengan pelita Nir istimewa clear. guys. Ini. Ya saya. Assalamualaikum. Sini tuan. Nama siapa tuan? Nama saya Izzuan. Macam dah jumpa dah sebelum ni? Tengok video kat YouTube lah. Oh. Dapat apa dah ni? Ini dapat kat situ dengan depan. Jarang orang bubur ayam macam ni. Lalu Besar banget weh. Astaga ya. Sambil try. Sambil try. Kat rumah lah. Kat rumah nanti. Okey, kita bagi hadiah sikit. Minyak masak tadi habis. Balik campur dengan nasi. Terima masak nasi. kasih. Okey, baik. Selamat berbuka. Dan selamat banyak. berpuasa insya-Allah. Okey. Sama-sama. Nak. Dah kata dah, main bazar Ramadan cari ayat tembikai. Iya, jadi ayat kegilaan orang tembikai. ramai lah dekat sini kan. Baik, kita start tadi lewat dalam pukul kat pukul 6 dah kita jalan bazar ni memang pack. Dan Tapi di sini seronoknya di kayak bazar Ramadan ni kalau sedikit kita ya. uh, Yang jual air balang gitu. Sepanjang jalan dah cuma beli satu buka tadi puasa kat sini, kita nampaknya. boleh buka puasa dekat dataran, dekat dengan masjid juga. Dan siapa nak berjimat boleh pergi makan dekat masjid buka puasa kat sana. Tak ada masalah.
Misi kita nak cari kuih Kuih ketayap. ketayap. Tak jumpa lagi. Tu baru Tapi kita dah adalah jumpa dah. Tepung pelita air memang balang. antara juara berbuka puasa ataupun makanan berbuka puasa yang famous di bulan Ramadan lah. Okey. Mak angku berani. Berani banyak tu ya apa kat sini ada mak angku. Nasi Berani biryani depan paling tu ada banyak. berani juga. Kan? Kuih lama tak jumpa lagi kat sini. Mungkin belah sana kot. Jom kita kasih potong jalan masuk sini. Ada tak? Ada eh? Lepas tu okey kan. Donat. Ha? Donat 3. Donat 3. Ha. Kata nak makan mana-mana. Nak tunggu seorang lagi tu dia lambat sikit. Okey itu saja. Kuih ketayap dengan yang ni. Tak apa saya dapat. dapat akhirnya kuih ketayap. Itu dia. Akhirnya jumpa juga kuih ketayap. Kasih air tak? Nanti Kasih. saya jual dia. Kat sini memang banyak kuih ya. Finally dapat juga kuih ketayap untuk anak saya yang dia kirim. Tapi ni dia antara botak manis Putrajaya, botak mangga Putrajaya. Botak Nampak mangga dia manis. punya banyak. Minuman yang menjadi Oh iya, kegilaan orang botak ramai. namanya. Nampak tu? Wah, ni. ini mah Warna. Bukan kadar Lalu gula lepak. langsung naik ni guys. Gila sih manis banget pasti. Nampak tu ayak dah tu tak boleh tahan. Ya ampun. Kalau suasana cuti, inilah dia. Di Bazar Ramadan Persitiga Putrajaya. Nak cari kuih memang ada tadi kat situ. Dan saya nak cari agak-agak juga. Seorang lagi anak saya dia suka makan agak-agak. Kita tengok kalau ada kita beli agak-agak. Agar. Ni kopi talam ni macam baik juga ni. Dia campur-campur ni. Kuih talam. Kita cari kuih talam. Kuih talam. Jumpa kita beli. Dan murtabak tu lah. Editor saya nak murtabak. Iya murtabak sih. Ramai Sedap orang murtabak Malaysia tu asli. Ramai orang batuk murtabak. Kita ada hadiah ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa nama? Muzaffar. Dari mana ni? Dari Putrajaya je. Dari Putrajaya. Putih-putih kot sini ya. Cuti. Dah dapat berapa tu? Separuh dah tu ya tu. Tumpah ke apa? Tumpah. Nasib baik tumpah. tertumpah. Kira. Duga dia hari pertama di bulan Ramadan. Dia terlupa tak apa. Okey, nak cari apa lagi ni? Apa ni? Jadi murtabak sikit. Tabak sikit tapi yang ni ramai orang Ramai gila. Ramai orang nak beli tabak beratung. Okey, tak apa kita belanja sikit. Ni dia. Minyak masak dah habis. Balik masak dengan nasi nanti. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Itu dia. Kita kena tunaikan permintaan editor kita juga untuk cari murtabak. Tak ada saya selalu suruh dia potong. Kan? Bang siap bang Ya, alhamdulillah. Okey. Baik bang. Oi banyaknya. Hai, boleh. Boleh bawa lagi ya? Boleh. Tak boleh saya boleh bawa bang. Itu dia. Baik, kita nak jalan Orang sebelah sana ini kita nak tengok apa ada lagi. murtabak aduh. Jom. Dia tu boleh kulitnya tahan tu berpeluh. tipis loh, Jalan kat Bazar murtabak Ramadan ni. Malaysia ni. Assalamualaikum. Kita sikit ni. Dia tak save boh. cepat, nak cepat ramai ni. orang. Kita nak cari kuih talam juga. Untuk apa? Untuk anak saya juga, dia suka kuih talam. Ya bosku, wadih ada. Boleh nak badai sikit. Nak wadih, Lepas tu nak kuih talam sikit. kuih talam. Kuih ya. talam mana sih kuih Wadih nak talam? berapa ringgit ya? Badai bagi RM3 cukup lah. Bagi RM3. Buat lepas kudat lepas apa. Saya kenal tapi lupa. Oh ini Nama dia- nama saya bakwan Fendi, jagung Fendi. namanya di sini Ah. guys. Dengan siapa dulu masuk? Dulu dengan Shu. Okey. Kita beli. Nampak dia interview kita balik tu. Dia tak ada nak interview. Tak ingat lupa. Jangan main-main tu. Ya Babin. Lupa dah. Apa yang ni RM3 tadi? Okey. Yang tu RM3. Okey. Bagi rasa sikit. Boleh. Baik, terima kasih. Tu dia. Jaga badai abang ni. Lama dah tengok. Lama duk tengok. Tapi, Adik ni ada bungkui dah. Tahun ni. Adik apa? Adik tu. Bungkui dia dulu. 3, 6. Apa bulan ni? Bulan ni. Nampak orang tu ya. Tu dia. Okey. Baik. Tu dia jual badai apa? Badai comel-comel. Badai ni bukan apa dia Badai. lepas. Sembilan tarawih nanti dia teringat. Dia teringat badai. Bukan apa kita kari dia orang. Dia kari. Dia kita teringat cuba kari dia cari makan badai dia Badai. lupa kari. Kita cuba. dia. Ingat lot dua ni. Dua. 3 kali 2. 3 kali 2. 3 kali 2. Senang nak ingat. Triple 2. Triple tu ya. Terima Okey, kasih. baik sama-sama. Jumpa badai. Okey lah. Kan lain sikit lah buat puasa.
Kan selalu duk makan apa kuih mana-mana lah. Ni kita ada badai juga. Yang Hari ni kita jalan gurih-gurih main ya, lagi. yang Ni bau asin-asin. cik mengaji kuih. Cik cakap Pulau Pinang. Ni bau cik mengaji kuih. Main bazar Ramadan cari kuih saja. Okey. Terus Katira, nampak Katira nampak. Oh ini Katira Katira memang dia yang sikit. hanya ada saat bulan puasa kan? Oh, angkat sikit. Yang kat yang ni. Yang sodok-sodok. Oh. Wis. Ya. Air Katira ada resipi dari mana ni? Kita buat daripada Johor. Johor Oh, ada beberapa bahan dalam tu. Johor. Bahan isinya? ni kita utamakan ada kurma, kismis, badam dengan buang kemas mangkuk. Itu dia. Banyak khasiat lah ni. Banyak Banyak khasiat dia. Nampak? Air Katira antara minuman yang menjadi kegilaan orang Johor. Orang Johor selalu minum lah. Orang Johor di bulan Ramadan. Favorit Baik, orang terima kasih. Johor, air Katira. Oh, masa dia kata jangan beli bazar Ramadan, jangan beli ayak. Kalau orang bagi ayak pun. Nama siapa, Dik? Aiman puasa tak hari ni, Aiman? Tak puasa. Ni datang bazar Ramadan nak beli apa ni? Ha? Takoyaki. Takoyaki ada orang jual ke takoyaki? Belah sana. Ni cik dia sikit kat awak. Balik suruh Umi masak nasi. Tak minyak ni, okey? Selamat berpuasa, Aiman. Okey. Oh, dia cari takoyaki tu. Takoyaki. Nampak dia teringat. Benda kalau budak-budak teringat, kena cari lah. Kalau tak nanti dia akan duk tanya-tanya bila. Betul. Oh, lombok. Cucuk udang Putrajaya. Cucur udang. Assalamualaikum. Tu dia. Tinggal yang ni ya. Tinggal yang ni tadi duk orang ni lepas hujan ni duk putus tadi kejap. Tu dia. Ni kira satu set macam mana ni? Okey, macam ni saya tunjukkan. Ada tahu. Dia ada tahu. Banyak yang dah habis sebenarnya. Banyak yang dah habis dah. Dia ada tahu, dia ada fish cake, dia ada tempe, dia ada kentang. Dia ada ayam. Oh, kayak gini cucur udang. Kita campur, dia ada sos, dia ada kuah kacang. Itu dia. Oh, letak fish cake, tempe, udang jugalah. Jangan cakap tak bagi udang, ada udang. Banyak-banyak. Ada. Banyak-banyak. Banyak Itu dia macam. satu set. Betul, ada ayam. Lebih kurang macam ni. Sampun. Wah, ada ayam ni tu. Ada, Ini mah untuk berasa-rasa. 3 porsi orang makan Angkat ya. sikit bang. Banyak Angkat sikit, banget. tunjuk kat kamera. Itu dah satu set kita. Satu lagi. Ini lebih kurang RM10. Dua orang makan. 3-4 orang makan 15. With kuah kacang. Dengan kuah kacang sekali. Itu dia. Ada special menu. Sekarang di antara wilayah Putrajaya menu lah. Itu dia. Menu pilihan. Menu pilihan dia. Cantik Pilihan bang. di Baik, terima kasih bang. Putrajaya, Selamat cucur berniaga, bang. Kita jalan je, udang. bang. Oh. Tengok dia potong tu, dia punya kalut tu mau dah. Jadi dia punya kalut tu terbisik macam dia. Kalut tu mau dah. Walaupun tadi orang dah serbu dah, ni dia relax sikit, dia buat kalut sikit jadi ya. Kan ada juga jual nasi lemak juga kat sini. Abang ikan jenis laut beratok juga orang. Nampak mami tu duk jual nampak tu. Oh. Wih, nasi Lemak dia macam lemak. baik ya tu. Kan? Kak Enap. Tak apalah, kita jangan kacau dia lah. Tengah sibuk tu. Tapi kedai dia nampak kemas lah. Kedai dia Betul, nampak bersih, kemas lah. Nampak tu. kemas. Jual. Nampak kemas lah. Ini bagusnya semuanya kemas loh. Tanya pukul berapa? Pukul 6.30. Hampir ke 6.30 dah. Okey. Oke, ternyata bazar Ramadannya juga sama ramainya seperti bazar Ramadan yang tahun lalu ketika aku ke Putrajaya. Itu waktu itu sesek banget guys. Aku sama Kak Caca itu, aduh kangen banget bisa bikin vlog lagi sama Kak Caca di bulan Ramadan guys. Nah mungkin dari video ini bisa menjadi sebuah referensi untuk teman-teman yang bingung untuk sore ini pengen beli apa gitu ya untuk buka puasanya. Tadi udah beberapa tuh gerai yang udah dikunjungi sama Bang Fendi. Kalau aku sih always favorite kalau ke bazar Ramadan itu kue tepung belita, ayam kepak madu, tapi aku pengen cobain air Katira itu sih, karena tahun lalu nggak sempat beli air Katira karena udah banyak banget makanan-makanan yang aku sama Kak Caca beli pada tahun lalu gitu ya di bazar Ramadan. Karena melihat video ini aku jadi rindu banget untuk ke bazar Ramadan, jadi kita siap-siap dulu. Kita on the way Malaysia, kita akan ke bazar Ramadan juga. Dan aku pengen banget ke bazar Ramadan TTDI, bazar Ramadan Jalan Tar, Kampung Baru pasti karena aku cinta banget sama Kampung Baru sih. Video kali ini cukup sekian, kita ketemu nanti di bazar Ramadan. Assalamualaikum.